nak berkat lagi, nak bagi hasil dia baik, kita berkebun ni antara salah satunya dia adalah perkara yang bermanfaat dan rugi kalau kita tak sulami dengan zikrullah. Sambil kita menabur baja, banyakkan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana guys, pokok-pokok ni mereka ni berzikir. Pokok sawit ni dia berusia lebih kurang dalam setahun lebih. Dia dah mula berbunga. I nak sharekan hari ni, kalau korang ada kebun, tips dia nak membaja, I recommend Yaramila. Dia punya kod 16-16-16. Kalau pokok korang kecil, mungkin baru tanam, belum ada bunga, belum ada buah, korang guna yang 15-15-15. Kalau dah mula macam ada buah yang tunjuk tadi tu, korang boleh guna 16-16-16. 16-16 ni dia bantu keseluruhan. Maksudnya dia akan support akar, support batang, dan juga dia akan bantu penumbuhan buah dengan baik, insya-Allah. Dan kenapa Yaramila ni? Kerana Yaramila ni antara baja import yang terbukti membuahkan hasil, insya-Allah, dengan izin Allah. Baja lain boleh juga, tapi I recommend Yaramila ni sebab banyak kebun-kebun yang kita guna, alhamdulillah, dan ramai orang lama yang kita tanya pun mereka recommend Yaramila ni. Harga memang agak mahal, so expensive, tapi cuma berbaloi. Boleh sulamkan, mungkin dia baja ni 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, setahun sekali pakai Yaramila. Mungkin yang lain selang-selang tu korang boleh guna yang murah sikit. Baja ni macam kita kadang-kadang nak makan sedap. Bila kita makan sedap, kita happy, kita kerja kuat. Gitu jugalah dengan pokok sawit ni. Kita nak buah yang banyak, kita kena bagi dia makan sedap. InsyaAllah dengan izinnya dia akan buahkan hasil yang banyak. Dan jangan lupa masuk kebun baca doa. Tips je kalau korang nak membaja, jangan lupa pakai sarung tangan. Safety first guys. Biar kita kebun kecil-kecil ke besar-besar ke, tapi keselamatan kena jaga. Badan nak pakai lama guys. Okey, dan korang boleh ambil apa-apa botol minyak ke apa ke yang ada pegang macam ni, botol sabun ni, korang potong separuh, dia akan membantu. Untuk 1 ekar lebih kurang 1 beg lah. Kalau 3 ekar 3 beg lah. Okey, dan cedok macam ni je. Letak dalam bonet kereta pun boleh guys. Okey, dah cedok macam ni. Okey, tabur dia jangan dekat pangkal. Nak tabur baja dekat pokok sawit ni, tak kisahlah pokok besar ke pokok kecil, tabur dekat ujung pelepah. Dekat antara pelepah ni, tabur gini. Gini. Bagi dia keliling guys. Okey, nampak? Jangan terlampau dekat batang. Akar-akar yang segar dia ada dekat bahagian sini. Dan kalau pokok korang besar, dia punya tips dia ni I nak share kan. Korang baja keliling, korang baja juga dekat bawah-bawah pelepah macam ni. Ini kalau untuk pokok besar. Okey, kalau pokok kecil tadi keliling supaya akar dia belum banyak, jadi biar dia support keseluruhan pokok. Tapi kalau pokok besar, akar dia dah menjadi